Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi masih lagi bersama Rasa Oren, khas membawakan kepada anda masih lagi berkenaan dengan topik PMS Lestari. Tapi kali ini kita keluar sikit daripada kepompong hutan batu. Kali ini kita ke Dewan Perdana Felda, sebuah bangunan yang tersergam indah. Banyak program diadakan di sini, dan hari ini khasnya kita bawakan juga kepada anda Encik Armanuddin Abdullah, CEO SF ataupun Sustainable Future, yang mana syarikat ini terlibat secara langsung berkenaan dengan PMS Lestari. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi terus saja dengan soalan. Kita nak tanya, apakah peranan SF sendiri, yang mana sebuah anak syarikat, bukan anak syarikat, sebuah dipanggil apa tadi? Sebuah syarikat bersekutu kepada KPF dalam PMS Lestari ini. Apa peranannya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan atas soalan itu. Alhamdulillah kita diberi peluang bekerjasama dengan Felda terutamanya, dan juga bekerjasama terutama sekali dengan KPF. Untuk kita, PMS Lestari ini adalah satu projek yang sangat penting, di mana kita menggunakan kenderaan elektrik sebagai pengangkutan utama, di mana daripada PMS itu sendiri, tempat mengumpul sawit, hingga ke kilang kita menggunakan EV ataupun menggunakan lori elektrik. Alhamdulillah, kita rasa kita yang akan menjadi yang pertama di Malaysia, insya-Allah. Dan yang penting sekarang di sini adalah kita cuba mendapatkan satu hasil yang baru untuk memuaskan pihak-pihak tertentu, contoh daripada MSPO, RSPO, dan juga untuk EUDR. Jadi kat sini rata-rata di dalam dunia ingin melihat kita mencapai sustainability ataupun kemampanan, dan juga traceability ataupun kebolehjejakan. Jadi kita menggunakan sistem-sistem yang kita ada. Contoh yang kita ada sistem adalah sistem kebolehjejakan ni, dan kita panggil PMS system, straightforward, simple. Dan juga kita panggil lagi satu adalah FMS. FMS ni adalah fleet management system, di mana kita boleh menjejak kenderaan kita daripada tempat pusat mengumpul sawit hinggalah ke ladang. So jadi pada point A ke point B kita dapat melihat maknanya tempat semasa. Betul. Dan juga kita dalam sistem EV ini, seperti tuan tahu mungkin, insya-Allah kita boleh juga menilai kenderaan tu sendiri, kesihatan kenderaan, tahap kesihatan dia sakit ke, dia tak sihat ke, dan sebagainya. Tayar kurang angin, macam-macam kan. Jadi ini adalah satu kenderaan yang kita boleh jejak, dan kita boleh mengawal. Sebenarnya tuan, kalau kita perlu, kita boleh pun mematikan enjin di mana-mana sekiranya perlu, sekiranya ada keadaan kecemasan dan sebagainya. Ini juga satu sistem yang kita akan paparkan ke dalam kita punya command center. Jadi di mana kita boleh paparkan di command center, di mana saya rasa semua peringkat tertinggi di Felda, pengurusan dan sebagainya boleh melihat dan boleh mengetahui apakah keadaan semasa. Dan juga bila kita ada data-data ni, data di pusat mengumpul sawit, daripada nama peneroka, lot peneroka, hinggalah ke akhirnya sampailah ke kilang, data-data ni adalah penting. Di mana kita kemungkinan besar akan membuat analytics seterusnya, di mana kita boleh buat perancangan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih teratur, sekiranya saya boleh kata begitu, insya-Allah. Itu pengurusan maklumat lah. Pengurusan maklumat dan sebagainya. Tapi di sini yang penting kita mengikut apa kehendak daripada MSPO, apa kehendak daripada RSPO. Ini Roundtable Sustainable Palm Oil penting untuk kita, dan kita rasa dan kita yakin, insya-Allah, dengan adanya sistem-sistem ini dan traceability dan sustainability ini, harga sawit akan menjadi lebih baik dan kukuh. Ini matlamat kita yang utama, insya-Allah. Selain memberi pendapatan yang baik kepada peneroka lah. Betul. Yang penting sekarang kat sini adalah dengan adanya sistem-sistem yang tadi saya telah terangkan, kita dengan secara langsungnya dapat menjaga peneroka dengan lebih baik. Dan yang penting tuan, kalau saya boleh tambah sedikit lagi, bila kita menggunakan sistem EV ataupun
electric vehicle electric vehicle ni, lori-lori elektrik ni, antara faktor dia adalah kita dapat penjimatan. Penjimatan daripada segi diesel, dan kita tahu harga diesel nak tak nak benda ni akan naik lagi, dan subsidi dan sebagainya. Dan kita menjangkakan kita dapat beri pengurangan daripada segi kos. Dan ini adalah impact terus kepada peneroka. Ini impact terus kepada peneroka. Ini yang penting. Jadi saya rasa ini kita mengharapkan semua pihak dapat menerima benda ni dengan baik, dan juga semua pihak dapat merasai keberkesanan projek tersebut, insya-Allah. Dan saya juga tambahkan sikit lagi adalah kita juga akan menggunakan sistem ini. Selepas menggunakan sistem ini, kita juga dapat mengurangkan carbon emission yang sangat banyak. Malaysia telah menandatangani satu perjanjian di Paris pada 2015 untuk Malaysia pergi kepada zero carbon pada tahun 2050. Bukan Malaysia saja, tapi banyak negara, seluruh dunia lah. Banyak negara-negara yang telah menandatangani. Dan pada tahun 2030 sendiri kita akan mengurangkan beberapa peratus yang tinggi untuk keseluruhan Malaysia daripada segi carbon. Jadi ini antara matlamat kami buat masa ini. InsyaAllah. Terima kasih. Jadi maknanya dengan penggunaan EV tersebut secara tidak langsung mencakupi dan menyahut seruan orang kata kerajaan lah sendiri untuk mengurangkan karbon, lagi satu menjaga alam sekitar, yang mana mencakupi elemen lestari tersebut. Okey. Itu untuk sesi seterusnya kita jumpa lagi. Terus setia bersama Rasa Oren Express. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.